Mohon tips bang, bila perasaan nak sedut tu datang balik sampai berpeluh, bila tak kena, kepala asyik teringat. Sebenarnya berpeluh, resah, sakit kepala tu bukan masuk kau lemah tau. Itu withdrawal symptom. Maksudnya badan kau tengah rindu nikotin tu lah. Withdrawal symptom ni bagus untuk orang tu sebenarnya. So withdrawal ni ada macam-macam. Dia boleh jadi sakit kepala, demam, sesama, badan menggeletar. Dan yang penting kau kena tahu lah, fasa paling kuat ni sebenarnya kau kena handle dia 1 hingga 2 minggu je. So badan kau akan start stabil balik. Kebanyakan orang dia tak faham. Dia tak tahu berapa lama dia nak hadap withdrawal symptom ni. Lala dia give up. Satu kita tengok ada yang berhenti hari ni, esok dia isap ukur balik. So cara nak handle craving ni, kau jangan lawan kosong-kosong. Kau kena kenal diri kau dulu. Kau ambil masa, kau list down momen-momen yang selalu trigger kau isap ukur tau. Contoh paling common lah, lepas makan, masa buang air besar, lepak, bangun tidur. So kau kena tahan rokok time macam ni lah. Kalau momen macam ni kau boleh tahan, so maksudnya kau dah break majority habit rokok kau. Sebab rokok ni dia bukan sekadar nikotin, tapi dia rutin lah. So aku nak tanya, korang tengok video ni, yang paling kuat tarik kau isap rokok balik, momen yang mana satu? Cuba korang komen.